Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Malam ni kita dapat buat kelas santai kita. Kebetulan Ustaz tak ada ke mana-mana malam ni, jadi kita buatlah, walaupun semalam kita buat dah jika ada ruang ni. time ada kelapangan. Alhamdulillah. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung topikal kita. Kita akan lihat soalan-soalan qismu alif soal jim, soalan sarfun, khusus untuk sarfun. Jadi sebagaimana qismu alif soal alif hari itu kita sempat tengok 4 negeri. Semalam soal ba nahu kita sempat lihat 5 negeri. Malam ni tengoklah keadaan. Kalau banyak pertanyaan kita mungkin tak sempat 5. Tapi yang pentingnya banyak tak penting, yang pentingnya faham untuk setiap contoh dan tajuk insya-Allah. Baik, kita mohon keberkatan Allah dengan baca umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi fokus kita malam ni soal jim, qismu alif soal jim bahagian sarfun. Jadi soal jim ni bahagian sarfun. Okey. Sarf. Arahannya setakat ini arahannya hampir sama je, cuma perak ni lain sikit. Perak arahannya lain ni. Kita jumpa dengan arahan pelik. Perak guna satu tajuk, ij'al masdaran. Tak apalah, kita layan soalan ni dahulu. Ij'al masdaran likulli fi'lin minal af'alil atiyah thumma da'ahu fi jumlatin mufidah. Jadikan contoh fi'il-fi'il daripada fi'il-fi'il berikut sebagai masdar, kemudian letakkannya dalam ayat lengkap. Setakat ni 4 tahun dah SPM, KSSM, tak ada lagi soalan berbentuk satu tajuk macam ni lah. Setakat ni semua kelima-lima tajuk akan ditanya dalam kelima-lima soalan setakat ni. Jadi perak tahun ni buat kelainan sikit. Dia jadikan satu tajuk dan tajuknya adalah masdar. Okey. Ada soalan tak sebelum kita nak start soalan perak ni, masdar? Ada siapa nak tanya soalan sebelum kita jawab soalan? Ada? Nice tak? Ya? Tak ada tak? Tak ada? Okey. Sufian kata tak ada. Baik, kita terus je soalan. Kalau ada soalan ketika jawab soalan, boleh tanya. Tak ada masalah. Baik, soalan jim kebiasaannya ada 2 arahan. Yang pertamanya bawa contoh dan bina ayat. Itu kebiasaannya, bawa contoh baru bina ayat lengkap. Bina ayat lengkap. Okey. Itu arahan biasa. Contoh 1 markah, ayat lengkap 1 markah. Jadi 2 markah. Kesalahan kalau salah wazan memang kosong lah. Kalau salah nahu atau ejaan atau struktur ayatnya kurang tepat, kebiasaannya 1 kesalahan belum dipotong, 2 kesalahan baru dipotong 1 markah. Itu kebiasaan. Okey, mungkin ada ketika 3 kesalahan baru dipotong satu markah. Itu bergantung pada tahun semasa lah. Tapi kalau salah wazan memang kosong. Itu kena jaga untuk soalan jim. Baik, kita ada perkataan yang pertama, ijtama'a. Fi'il 5 huruf yang bermula dengan alif. Masdarnya macam mana?
Ijtama'a. Macam mana masdarnya? Contoh tak? Ya, boleh. Boleh cuba. Buat ayat ni tak? Contoh dahulu. Arahannya jadikan fi'il berikut menjadi masdar. Ij'al masdaran, jadikan masdar di kulli fi'lin bagi setiap fi'il dari fi'il berikut minal af'alil atiyah. Thumma da'hu, kemudian letakkannya dalam ayat lengkap. Kita ada dua tempat jawapan kan. Satu contoh, iaitu kena tukar fi'il ni kepada masdar. Yang kedua bawa bina ayat. Bawa contoh dan bina ayat lengkap. Okey, siapa nampak? Contohnya? Istami'an, boleh tak? Istami'an. Masdar tu. Tambah huruf apa je? Apa huruf tambah dia? Kau kena tambah huruf mim tak? Masdar mim. Ni tak ingat lagi ni. Okey. Kita lihat nota sikit. Kalau ada masalah kita tengok nota masdar. Okey, kita ulang kaji sikit untuk masdar. Sekejap saya ambil nota masdar je. Al-masdar. Bagi yang tak ingat lah. Yang ingat tak ada masalah. Sufian buka nota masdar, Sufian. Baik tak? Terima kasih. Dah. Sekejap Ustaz letak dalam tu masdar. Supaya semua dapat ulang kaji. Tiba-tiba soalan perak lain daripada biasa. Okey, nampak tak tu nota? Nampak dah tak? Okey, masdar. Untuk masdar melebihi 3 huruf ataupun masdar bagi fi'il sulasi mazid. Sebelum kita nak kuasai masdar tu, kita kena kuasai dahululah wazan madhi mudhari'nya supaya kita biasa. Jadi kita ada wazan af'ala, ni fi'il 4 huruf. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian 5 huruf kita ada ifta'ala, tafa'ala dan tafa'ala. Okey. Dan okay. Kemudian untuk 6 huruf kita ada istaf'ala. Jadi untuk kuasai wazan-wazan ni kena baca lah. Madhi mudhari' amarnya kena baca. Kemudian untuk masdar nak senang ingat Ustaz bahagian ni payah ke Ustaz? Tak, bahagian ni senang sebenarnya. Bahagian ni senang kalau kuasai tajuk pertama. Kalau tak kuasai tajuk pertama jadi payah. Tajuk pertama tu kan tajuk apa? Al-fi'lu al-mujarrad wal-mazid. Tajuk wazan-wazan fi'il. Kuasai dahulu tajuk tu. Tajuk tu kunci dia. Dah kuasai senang lah. Contohnya masdar. Kita nak belajar nak kuasai masdar ni kena kenal madhi mudhari'nya. Kena kenal madhi mudhari' amarnya. Barulah senang. Jadi pastikan wazan ni kita kenal betul dan setiap wazan tu kita ada contoh untuk kita bina ayat. Okey. Sekejap, bateri. Tak cas tadi. Okey. Jadi contoh baik, siapa belum kuasai tajuk masdar ni, cuba lihat 3 wazan atas ni. Fi'il 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Kita ada af'ala, kita ada ifta'ala, kita ada istaf'ala. Apa persamaan 3 ni? Af'ala, ifta'ala, istaf'ala. Apa persamaan dia? Ni supaya nak mudah ingat masdar. Af'ala, ifta'ala, istaf'ala. Siapa nampak persamaan 3 fi'il madhi ini? Tambah alif betul. Bukan tambah. Betul lah. Ada alif di awal ayat. Di awal fi'ilnya ada alif atau hamzah. Af'ala ada hamzah, ifta'ala ada alif, istaf'ala pun ada alif. Jadi masdar 3 wazan ni, 3 wazan ni masdar dia sama je. Apa cara nak bina dia? Tambah alif sebelum akhir. Tambah alif sebelum akhir. Catat lah. Tambah alif sebelum akhir. Jadinya af'ala yuf'ilu if'alun.
Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alun. Nampak ada alif sebelum akhir tu? Itu tanda masdar lah tu. Jadi kalau ada alif di awal, kita tambah alif sebelum akhir, maka jadilah masdar. Untuk 3 wazan ni. 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Contoh, akrama akan jadi ikramun, memuliakan. Ihtarama akan jadi ihtiramun, menghormati. Istakhraja akan jadi istikhrajun, mengeluarkan. Boleh setakat tu? Boleh. Okey, yang kedua. Kita ada fi'il yang bermula dengan ta. Tafa'ala dengan tafa'ala. Tafa'ala dengan tafa'ala. Dua-dua ni apa persamaan dia? Ada Dua tak? wazan. Bermula dengan ta. Jadi dua wazan ni yang bermula dengan ta ni masdarnya pun sama. Masdarnya kekal ejaan. Ejaan tak berubah. Ejaannya tidak berubah. Cuma bezanya dengan fi'il madi hanya pada baris ain. Daripada tafa'ala berbaris di atas, jadi dia akan berubah menjadi tafa'ulun, ain dhammah. Jadi masdarnya kekal ejaan, ainnya dhammah. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulun. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulun. Contohnya, tanawala yatanawalu akan jadi tanawulun. Takallama yatakallamu akan jadi takallumun. Boleh setakat tu? Boleh. Okey. Yang ketiga, wazan fa'ala ni. Wazan fa'ala, fi'il 4 huruf. Masdarnya, cuba lihat masdarnya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Ustaz suka guna tambah mata lah. Tambah mata. Mim di awal, ta di akhir. Letak mata. Mim di awal, ta di akhir. Daripada fa'ala akan jadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Syahada yushahidu musyahadatun. Jahada yujahidu mujahadatun. Boleh? Boleh. Okey. Dan yang terakhir, wazan yang ketujuh, kita ada fa'ala. Kalau fa'ala tadi kita tambah mata, mim di awal, ta di akhir. Untuk fa'ala ni kita tambah ta dan ya. Taya, letak taya dekat dia. Fa'ala yufa'ilu akan jadi taf'ilun. Rattaba yurattibu tartibun. Darraba yudarribu tadribun. Darrasa yudarrisu tadrisun. Allama yu'allimu ta'limun. Okey, boleh tangkap? Boleh tak? Okey, itu Boleh tak? untuk ingat balik masdar. Ustaz tanya balik sekali lagi. Fi'il yang bermula dengan alif, masdar ni macam mana kita nak buat? Fi'il yang bermula dengan alif, macam mana kita nak buat? Kena ada alif benar akhir. Tambah alif sebelum akhir. Tambah alif sebelum akhir. Okey, yang kedua, fi'il yang bermula dengan ta, masdar ni macam mana? Dia kena dhammah akhir. Kekal ejaan dulu. Ejaan kekal. Dhammah akhir. Ejaan kekal, ain dia dhammah. Bukan yang lain. Ain fi'il dia dhammah. Kekal ejaan, ain fi'il dhammah. Wazan fa'ala, masdar ni macam mana? Wazan fa'ala. Masdarnya? Ada Bubuh apa? Letak apa? tasdid. Mana? Ni tak tulis ni. Wazan fa'ala. Letak apa tadi? Tambah mim dengan tak. Alhamdulillah. Tambah mim dengan ta ataupun letak mata. Letak mata. Mim di awal, ta di akhir. Okey. Dan yang terakhir, wazan fa'ala. Masdarnya macam mana kita nak buat? Tak dengan ya. Letak taya. Ta dan ya. Ta di awal, ya sebelum akhir. Jadi ini untuk fi'il mazid. Kalau ingat 4 cara ni senanglah. Okey, untuk fi'il 3 huruf, kita kena tahu penggunaan orang Arab guna macam mana, kita kena ikut je. Cumanya kalau dalam periksa, kalau tak tahu yang ditanya, senang je. Daripada kita dapat kosong, kita mencuba nasib. Macam mana nak cuba nasib?
Siapa biasa cuba nasib untuk masdar 3 huruf? Kita ambil hak mari tadi tak? Kita kekal ejaan fi'il madi. Kekal ejaan fi'il madi. Sebabnya biasanya kebanyakan masdar bagi fi'il 3 huruf ejaannya sama, cuma bacaan je lain. Biasanya ejaan sama. Contohnya daraba, darbun, fataha, fathun. Biasanya ada kekal ejaannya. Okey, boleh masdar setakat ni. Simpan dalam kepala terus. Supaya tidak lupa. Ustaz, mata macam mana dah? Mata tu mim, letak mim di awal, ta di akhir. Mufa'alatun. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatun. Wazan fa'ala. Wazan fa'ala mazdarnya letak mata. Mim di awal, ta di akhir. Boleh amalin? Sempat tulis? Allah. Okey, kalau macam tu kita jawab soalan masdar kita. Okey, soalannya yang pertama. Ijtama'a, berhimpun. Kita nampak tak alif di awal tu? Nampak tak alif di awal? Nampak. Maka masdarnya macam mana? Kena ada alif belah akhir. Jadi ijtama'a yajtami'u ijtima'. Ijtima', tambah alif sebelum akhir. Ijtama'a yajtami'u ijtima'un. Boleh, nak ijtima'an terus pun boleh, tak jadi masalah. Kalau kita nak bina ayat bentuk senang, nak letak masdar di akhir ayat, letak terus ijtima'an, tak apa, tak jadi kesalahan. Yang pentingnya kita tambah alif sebelum akhir ni untuk masdar. Okey, bina ayat, siapa nak bina ayat masdar? Ayat masdar senang je, kali bagi yang tak biasa, buat jumlah fi'liyah, letakkan masdar di akhir dan dia mansub sebagai penegasan kepada fi'il di awal ayat. Apa nak bina? Ijtima'. Boleh cuba, siapa-siapa nak cuba? Dipersilakan. Gana. Gana. Tengok nak. Okey, cuba tengok nota balik. Ini betul-betul tak ingat masdar ni. Tengok nota. Cuba tengok ayat yang dalam nota Ustaz bagi tu. Ini cara senang untuk bagi beginner lah nak bina ayat masdar. Buat jumlah fi'liyah. Contohnya akrama. Akrama Muhammadun al-mu'allima. Ini ayat biasa, ayat jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Akrama Muhammadun al-mu'allima. Akrama fi'lun, Muhammadun fa'il, al-mu'allima maf'ulun bih. Baru kita letak masdar di akhir ayat. Ikraman. Pastikan dia mansub. Ada alif lah di akhir, itu maksudnya mansub. Kenapa letak alif? Sebab dia tanwin ya. Tanpa alif lam kena baca tanwin. Nak baca tanwin kena ada alif. Sebab tu kita letak alif di akhir. Jadi dari segi maksudnya dia penegasan terhadap kata kerja akrama. Mungkin kita boleh terjemah Muhammad sememangnya memuliakan guru. Akrama ikraman. Di awal ayat fi'il, di akhir ayat masdar. Boleh? Cuba tengok contoh yang kedua. Fa'ala. Syahada Muhammadun at-tilfas. Muhammad menonton TV. Baru kita datang ke masdar. Musyahadatan. Mana kita nak menegaskan bahawa Muhammad sememangnya menonton TV. Cumanya kalau ta marbutah jangan letak alif. Ta marbutah kita boleh baca tanwin tanpa alif. Boleh? Nampak tak cara nak bina ayat masdar? Bina jumlah fi'liyah biasa, letak dia di akhir dan pastikan dia mansub sahaja. Okey, siapa nak try? Ijtama'a, berhimpun. Yajtami'u at-tullabu fil qa'ati ijtima'an. Taib, ahsanti. Yajtami'u at-tullabu fil qa'ati ijtima'an. Okey, ahsanti. Pelajar-pelajar berhimpun di dewan. Baru kita letak ijtima'an. Kita nak nyatakan bahawa pelajar-pelajar sememangnya sedang berhimpun di dewan. Jadi nak bina ayat, bina jumlah fi'liyah. Jangan letak di awal ayat pun masdar, di akhir ayat masdar. Itu memang tak diterima. Ini contoh mudah untuk bina masdar. Kalau dah mahir tak apa nak letak masdar di mana-mana pun. Biasanya kalau selepas harful jarri, kita nak guna maksud fi'il. Tapi selepas harful jarri tak boleh fi'il, dia kena isim. Jadi kita letak masdar.
Ataupun dalam ayat biasa kalau kita tak nak letak fa'il, kita gunakan masdar. Kita nak bawa maksud fa'il tapi tak perlu fa'il, maka kita guna masdar. Boleh? Contohnya kita nak bina ayat kalau dah mahir, contohnya kita nak buat ayat ijtima' perhimpunan pagi, contoh ijtima'us sabah contohnya. Ijtima'us sabah, perhimpunan pagi ya. Ijtima'us sabah fil madrasati wajibun contohnya kita nak kata. Wajib bagi tak? Wajib. Contoh. Ini contoh ayat kalau dah mahir boleh nak letak mana-mana lah. Okey. Perhimpunan pagi di sekolah wajib. Jadi dalam ni kita nak guna maksud berhimpun. Tapi kita tak nak guna fa'il, maka kita guna masdar. Boleh setakat ni. Tapi kalau nak senang guna ayat biasalah. Guna jumlah fi'liyah, letak dia di akhir sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dia mansub. Ni tajuk kita tak belajar, tapi untuk bina ayat ni senang cara ni lah. Boleh jelas? Kita try. Okey, kita try soalan yang kedua. Takallama. Sipir kita tadi, fi'il yang bermula dengan ta macam mana masdar dia? Fi'il yang bermula dengan ta. Masdarnya macam mana? Wazan tafa'ala. Tapi hati-hati nanti kena fi'il mudhari' Ni memang wazan fi'il madi. Kita ada tafa'ala dan kita ada tafa'ala untuk fi'il madi. Okey, ni takallama. Mana-mana ni memang fi'il madi. Masdar macam mana tadi? Kekal. Kekal ejaan, cuma bezanya ain. Ainnya dhammah. Tapi untuk ni tak ada masalah lah, kita tak letak pun tak apa. Untuk soalan letak baris, kena tahulah lam ni baris dhammah. Tapi dalam soalan ni tak perlu pun. Sebab dia tak tanya pun baris. Cuma untuk pengetahuan kita terutamanya nanti nak letak baris soalan waw. Jadi takallumun. Okey. Siapa nak bina ayat? Siapa nak try bina ayat? Bercakap. Ayat biasa ya, buat jumlah fi'liyah, letak masdar di akhir ayat. Siapa nak try? Try. Terdengar. Takallama Muhammadun takalluman. Baik, takallama Muhammadun. Muhammad berbicara. Takallama Muhammadun takalluman. Letak di akhir dan pastikan dia mansub. Maknanya kita nak menyatakan bahawa Muhammad sememangnya telah bercakap. Bukannya miming. Mulut bergerak, suara tak ada. Memangnya dia bercakap. Kita nak tegaskan. Okey, cantik tu. Nampak tu? Boleh? Yang ketiga. Boleh. Okey. Yang lain kalau ada masalah tanya, jangan diam. Ada tak faham terus tanya. Sebab kita bukannya nak kejar apa-apa. Kita nak kejar supaya kita faham. Ustaz buat kelas ni supaya yang mana ada masalah di mana-mana boleh tanya. Jadi jangan diam. Kalau diam tak selesai masalah. Kena tanya. Okey, soalan yang ketiga. Raja'at. Ini wazan apa tadi? Daripada 7 wazan. Fi'il mazid. Apa wazannya? Wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Fi'il 4 huruf. Kita ada af'ala, kita ada fa'ala, kita ada fa'ala. Yang ini wazan fa'ala. Ta ni tanda apa ta ni? Tina. Tanda mu'annas. Perempuan. Perempuan. Hiya. Baik. Apabila kita tahu wazannya fa'ala, macam mana tadi sifirnya? Apa sifirnya tadi? Mu'annas. Apa sifir untuk wazan fa'ala masdar? Mata. Tambah mata. Tambah mata. Raja'a akan jadi tambah mim di awal. Salin raja'a. Kemudian muraja'atan. Raja'a ni makna ulang kaji. Ulang kaji. Muraja'ah. Ulang kaji. Dia jadi istilah. Ulang-ulang. Raja'a ni maknanya ulang-ulang. Sebab tu kita kata terjemah dengan mengulang kaji. Okey, contoh ayat. Siapa nak buat? Siapa nak cuba bina ayat? Untuk raja'ah.
Fatimah. Raja'atul Quran Muhammad. Raja'a. Ya, terus. Raja'a. Raja'at Raja'at Fatimatun Ha. Muraja'atan. Muraja'atan. Terahsan. Okey, sekejap. Apa tadi ayatnya? Raja'a. Ayatnya raja'a. Apa tadi Sufyan? Raja'a. Raja'at Ustaz. Oh, Raja'at muannas. Okey dah. Ahsan dah. Ustaz pun dah tak ingat. Raja'at Fatimah. Fatimah. Madin. Raja'at Fatimah tu Muraja'atan. muraja'atan. Okey, kita tengok dulu ayat yang diberi oleh Sufyan. Okey, ada fi'il di awal ayat, ada masdarnya. Dari segi itu tak ada masalah dah. Cuma ada masalah satu lagi dalam ayat ni. Apa yang dia ulang kaji? Kena nyatakan maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya kena ada. Raja'at Fatimah tu, apa yang dia ulang kaji? Negara. Ha? Alkitab. Alkitab. Baik. Kena ada maf'ulun bih. Alkitab. Quran. Jadi raja'at Fatimah tu alkitab muraja'atan. Quran. Al-Quran pun boleh. Al-Quran cuma pastikan ejaan dia tepat. Apa ni? Contohnya Al-Quran. Jadi ejaannya ra, hamzah, alif, nun. Hamzah sebelum alif. Kalau hamzah atas alif dia tak jadi Quran, dia jadi Quranun. Salah hija pula. Jadi kalau salah hija dikira satu kesalahan, kalau ada kesalahan lain akan dipotong satu markah lah. Okey? Kita tadi apa semarkah lah. Ya. Kat mana-mana? Okey, kita tak boleh. Maf'ulun bih. Belum dipotong lah, belum dipotong. Dia hanya dikira sebagai satu kesalahan. Kalau ada kesalahan yang lain akan kena potong. Satu markah. Boleh? Okey. Jadi ayat kita raja'at Fatimatu al-kitab muraja'atan. Contohnya macam Ustaz tadi lah, tak teringat letak ta tadi Ustaz lupa letak ta contohnya. Raja'a Fatimatu, kemudian tak ada maf'ulun bih. Jadi ada dua kesalahan. Satu tak letak ta, yang kedua maf'ulun bih tak ada. Dua kesalahan, maka kena potong satu markah lah. Boleh? Jelas? Jelas. Tapi kalau wazannya salah memang kosong teruslah. Contohnya muraja'atan pergi letak alif di akhir contohnya. Letak ta alif. Itu dah salah. Itu apa? Salah. Dari segi wazan ni pun salah tu Patutnya ta marbutah. Tak nampak ta marbutah. Dah dikira sebagai satu kesalahan wazan. Jadi pastikan wazan tepat. Dan contoh wazan ni kena ada dalam ayat. Kalau tak ada lagi dah tak dapat markah. Memang kosong. Okey, cantik. Ya, itu yang ketiga. Ustaz pun tak perasan sebenarnya soalan perak ni. Bagus juga. Satu soalan untuk masdar. Sebab biasanya pelajar masalah dengan masdar. Kebanyakan calon bermasalah dengan masdar. Kemudian yang keempat, Fatahah. Ini 3 huruf. Tidak termasuk dalam yang kita baca 7 wazab tadi. Ini fi'il 3 huruf. Siapa dia tahu masdarnya? Maftuhan. Maftuh itu isim maf'ul ya. Apa masdarnya? Fa'ala. Fatahah akan jadi? Apa masdarnya? Fi'il 3 huruf. Fatahah apa masdar dia? Fathan. Fathan. Okey. Bijak itu. Okey, Ustaz kalau tak tahu dalam periksa je serupa. Okey, tak tahu je sama je. Kebiasaannya betul. Jadi contohnya Fatahah, Fathan. Sebab tu ada orang nama Fathan ke? Ada tak orang nama Fathan? Tak pernah jumpa orang yang bernama Fathan. Ada Anak kita ni sedap. Ya? Anak kita sesat. Oh. Amboi. InsyaAllah. Baik. Okey, Fatah. Okey. Asalnya jadi ejaannya sama je. Fathun. Okey. Okey. Cuba bina ayat. Bina ayat bagi Fatahah.
Membuka. Siapa nak bina ayat? Siapa nak coba? Fataha Muhammadun al-Makkah Fathan. Fataha Muhammadun Al-Makkah Fathan. Al-Makkata. Wah. Al-Makkata Fathan. Oh, jauhnya ayat. Siap-siap lah. Muhammad membuka Mekah. Okey. Fathan. Jadi kita ada fi'il dan kita ada masdar yang akhir. Okey. Boleh. Ataupun letak biar kalau tak nak Mekah ni, takut tak nampak, guna ayat biasa je. Contohnya Muhammad buka apa biasanya? Al-Bab. Al-Bab contohnya. Al-Bab ke Al-Kitab ke. Fataha Muhammadun al-Baba Fathan. Mana kita nak nyatakan Muhammad memang telah buka. Bukannya dia tutup ke apa ke. Dia memang dah buka pintu. Okey. Cantik. Ada fi'il di awal. Ada masdar di akhir. Okey. Kemudian yang kelima. Soalan terakhir. Istaqbala. Ni fi'il berapa huruf? Istaqbala. 4 Berapa surah. huruf? 3. Oh, bila lah. Pak lagi bila? Mana pak? 3 tak? 3. Salah. Sikit. Enam ke? Sedap. Berapa Ingat. huruf? Berapa huruf? 5. 5. Ai, semua tak nampak huruf ni. 6. 6 huruf. Bila mak tak. Ni wazan apa ni? Istaqbala ni. Apa wazan dia? Istaf'ala. Istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il fi'il amar dia. Istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il. Dia kalau nampak alif sin ta tu memang 6 huruf. Tambahan dia alif sin dan ta di awal ayat, di awal kataan. Itu memang 6 huruf. Malam ni semua rabun ni. Ada 3, ada 4, ada 5. Okey. Baik, kita dah tahu dan kita nampak ni wazan istaf'ala ada alif di awal. Masdarnya macam mana tadi? Istif'al. Istif'al. Istif'al akan jadi istiqbal. Istiqbala ni menyambut makna dia, menyambut. Jadi istiqbal ni sambutan. Okey, siapa nak bina ayat? Istaqbala. Menyambut maknanya. Kadang-kadang kita guna juga untuk apa? Biasanya istaqbala ni menyambut lah. Siapa nak try? Ayat istaqbala. Sila. Istaqbala. Qulna. Limu'allimun. Istaqbal. Istaqbala. At-tullabu al-mu'allima. Ya. Okey. Istiqbalan. Jadi itu. Pelajar-pelajar menyambut guru. Istiqbalan. Kita nak nyatakan memang pelajar-pelajar menyambut guru tersebut. Istaqbala at-tullabu istiqbalan. Cantik. Kita nak. Silakan. Tafadhal. Baik. Ada lagi soalan untuk soalan perak? Soalan perak. Ada? Kalau tak ada, kita ke negeri lain. Tak ada. Ada. Okey, kita ke negeri berikutnya. Alhamdulillah lah. Untuk tajuk pertama ni kita menguasai masdar. Cantik juga soalan perak ni. Ustaz pun tak perasan tadi dia soalan perak. Soalan masdar sahaja. Okey, seterusnya kita pindah ke negeri apa? Sabah. Soalan dia kata hati misalan thumma dha'hu fi jumlatin mufidah. Bawakan contoh dan letakkan
kemudian bina ayat lengkap sebagaimana biasa. Okey. Soalan Sabah ni soalan senang kita katakan sebabnya ada tajuk. Dia bantu kita dengan tajuk selain daripada wazan. Kalau soalan yang agak sukar, soalan yang tidak ada tajuk. Tak sebut ni, tiba-tiba keluar tafa'ala. Okey, katalah soalan ni tak ada tajuk. Dari mana kita tahu tafa'ala ini fi'il madhi? Dari mana kita dapat kesan dia adalah fi'il madhi? Siapa nak habaq mai? Siapa nak beritahu? Dari mana kita dapat kesan dia adalah fi'il madhi? Ada ta ke? Ada ta? Ta biasanya fi'il mudhari'. Ada Ada Alif, Ah. alif. ada alif. Tak, bukan jawapannya. Dari mana kita nak tahu dia fi'il madhi? Sebab fi'il mudhari' ada fa'ala yufa'ilu, sama je ejaan dia. Fa'ala yufa'ilu. Sebab ya anak fi'il madi. Itu lawak hari ini. Ustaz tanya tadi, kalau dia tak royak di fi'il madhi, nak macam mana dia fi'il madhi? Dia ada soalan yang tidak dinyatakan tajuk. Ustaz bawa, Ustaz tak ambil soalan tu. Nanti kita cari ni sekejap lagi. Soalan yang tidak ada tajuk. Tak perasan tadi. Ada soalan yang tidak ada tajuk. Contohnya SPM 2024 dan 2021. Soalan JIM ni dia bagi wazan sahaja tanpa tajuk-tajuk ni. Tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya tafa'ala. Dari mana kita nak tahu ini fi'il madhi? Barisnya Ustaz. Itu jawapannya. Baris yang mana? Baris apa yang menunjukkan, yang memastikan dia adalah fi'il madhi? Baris mana? Baris fa'ala. Bukan semua, tak boleh jadikan panduan semua. Dia ada satu baris. Yang dalam contoh kita ni baris mana? Betul, Amira. Baris Ain. Baris Ain ni yang memastikan ni adalah fi'il madhi. Sebab kalau fi'il mudhari' wazan fa'ala, ainnya kasrah. Fa'ala yufa'ilu. Ain baris bawah. Dan tanya pun baris hadapan. Ataupun kita nak kata fi'il madhi, fi'il mudhari' amar, tak boleh. Sebab fi'il amarnya tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'al. Jadi wazan ni biasanya kalau dia nak fi'il madhi tak ada tajuk, dia akan letakkan baris mati di akhir satu lagi sebagai tanda baris mati, baris atas. Dua ni panduan untuk menyatakan ini adalah fi'il madhi. Yang paling pentingnya untuk wazan tafa'ala ni lam ni. Kalau lam baris atas itu fi'il madhi. Kalau lam baris mati itu fi'il amar. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Okey. Boleh jelas? Jelas. Jadi kalau soalan ni tidak ada tajuk, kita boleh bina dua contoh. Satu contoh untuk fi'il madhi, satu lagi fi'il amar pun boleh sebab lamnya tidak diletak baris. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Ainnya tetap baris atas kerana mudhari'nya baris atas. Sebab fi'il amar ni ain fi'il sama dengan mudhari'. Tafa'ala yatafa'a, maka fi'il amarnya tafa'al. Beza dengan fi'il madhi fathah, lam fi'il amar lamnya majzum. Itu sahaja bezanya. Boleh? Okey. Siapa nak bagi jawapan? Tak ada baris. Ni satu garisan je yang ni je. Siapa nak bagi jawapan untuk soalan kita yang pertama? Soalan yang tidak sukar. Fi'il madhi wazan tafa'ala. Ta'awana. Okey, ta'awana boleh. Jadi kita ada ta'awana. Tolong menolong. Okey, tafa'ala ta'awana. Contohnya? Ta'awana at-tullabu fil fasli. Baik, ta'awana at-tullabu fil fasli. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar saling tolong menolong di dalam kelas. Jadi kita ada ta'awana dalam ayat, maka selamatlah kita. Jangan tak ada. Dan jangan bawa fi'il mudhari' pula.
Sebab dia nak fi'il madhi, jadi kena bawa fi'il madhi dalam ayat. Ta'awana at-tullabu fil fasli. Kita Ustaz nak survey pula dah. Ustaz nak cari soalan yang tidak ada tajuk. Sebagai latihan kita, soalan yang tidak ada tajuk. Sekejap Ustaz nak cari sambil-sambil tu. Lupa lagi, nak ambil satu tadi. Ingatkan ada, rupanya tak ada ya. Kita cari satu negeri yang buat soalan. Rasanya tak banyak tahun ni buat soalan jenis tu, sebab tahun lepas soalan bentuk tu dah keluar. Sekejap. Oh, dah 10:20 kita. Malam ni sebab kita study masdar tadi ya. Lama dekat situ. Kita belajar masdar tadi. Okey, sekejap. Harap-harap kita sempat buat soalan yang sukar satu. Mana dia hijab. Okey, kita ambil soalan perlis. Oh, berlis pun campur. Tak nak. Kita nak cari pure punya kod, tak ada. Perak, masdar. Okey, dah jumpa. Soalan yi. Soalan yi, tapi yi pun rasanya dia tak merangkumi semua. Dia campur. Tak boleh. Cari lagi. Mana ni? Okey, kita dah jumpa SBP. Cantik. Kita ambil soalan SBP. Okey. Kita letak selepas ni soalan SPP. Ya Ustaz nak letak soalan baru. Patut campur SPP pula dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, selesai dah jemput soalan yang kita nak. Kita sambung yang kedua. Ismul alah ala wazni fa'alatun. Kita ada wazan fa'alah. Siapa nak bagi contoh? Fa'alatun. Sayyaratun. Taib. Sayyaratun. Wazan fa'alah ni adalah untuk alat-alat moden. Biasanya isim alat, apa tanda dia? Isim alat. Kita nak kenal mana wazan isim alat selain daripada fa'alatun. Kita kenal dari mana? Siapa nak beritahu? Macam mana kita nak kenal itu adalah wazan isim alat selain daripada fa'alatun? Kita ada 4 wazan. Yang 3 lagi tu. Apa tanda dia? Apa tanda dia isim alat? Huruf depan. Huruf depan. Huruf apa huruf depannya? Paling ujung. Paling hujung? Dia ada 1 huruf di awalnya. Kita ada 3 wazan selain daripada fa'alatun. Yang 3 wazan tu kepala perkataannya huruf yang sama. Huruf fa. Bukan fa. Bukan. Mim. Huruf mim. Mim baris mana? Bawah. Mim baris bawah. Kalau nampak mim baris bawah, itu adalah isim alat. Yang pertama wazan dia mif'alun. Yang kedua mif'alun. Yang ketiga mif'alatun. Itu tanda isim alat. Ada mim berbaris di bawah. Kecuali yang ini satu je, bukan mim baris bawah. Yang ini fa'alatun, satu-satunya wazan isim alat yang lain. Sebab ini yang baru. Wazan yang baru dibina untuk alat-alat moden. Contohnya sayyaratun, ghasalatun, thalajatun. Semua alat-alat moden. Boleh Isim alat nak kenal, ada mim berbaris di bawah. Selain daripada wazan fa'alatun. Okey, contoh. Contoh ayat. Ishtara. Membeli. Ishtara. Al-ab as-sayyarah. Al-abu. Taib. Ishtara al-abu as-sayyarata. Taib. Ishtara al-abu as-sayyarah. Ayah beli kereta. Okey, jadi ada kereta selamat. Ayah beli kereta.
Okey. Yang ketiga, ismul maf'ul ala wazni maf'ulatun. Ismul maf'ul ala wazni maf'ulatun. Ini fi'il berapa huruf ni kalau wazan sama dengan tajuk? Fi'il berapa huruf? 3. Fi'il 3 huruf. Dia kalau sama tajuk ni fi'il 3 huruf. Kalau fi'il mazid apa wazannya? Nak kenal isim maf'ul. Macam mana kita nak kenal isim maf'ul bagi fi'il mazid? Ada apa? Siapa nak beritahu? Ada apa? Ada apa? Sambil-sambil tu Ustaz screenshot nota. Siapa nak beritahu? Alif. Ya. Ada apa? Mim. Mim. Mim baris mana? Baris depan. Mim baris depan. Satu lagi apa tanda dia? Dia ada 2 tanda untuk isim maf'ul. Ain. Ain baris mana? Baris mati. Bukan. Baris atas. Bukan. Betul lah. Ain baris atas. Nak kenal isim maf'ul bagi fi'il mazid, ada mim baris depan, ain baris atas. Masuk atas wazan-wazan yang 7 tadilah. Contohnya akrama akan jadi mukramun. Syahada, musyahadun. Rattaba, murattabun. Dia ada mim, dhammah, ain, fathah. Okey, cantik. Baik, maf'ulatun. Siapa nak bagi wazan maf'ulatun? Maftuhatun. Okey, maftuhatun. Cantik. Dibuka. Contoh ayatnya? Al-abwab maftuhatun. Okey, alhamdulillah. Ini ayat sempurna. Tidak ada kesalahan ya. Okey, kejap. Okey. Contoh ayatnya maftuhatun. Maftuhatun. Oleh kerana ada ta marbutah, wazan kita pun kena ada ta marbutah. Contoh ayat tadi al-abwabu maftuhatun. Okey, pintu-pintu dibuka. Okey, mubtada'nya pastikan mubtada' dan khabarnya sama. Sama tak ni mubtada' dengan khabar ni? Sama. Sama. Kenapa sama? Sebab dia jamak taksir tak berakal. Alhamdulillah. Ni jamak taksir tidak berakal, ghairul aqil. Jadi sifat dia mufrad muannas. Jadi sesuailah khabar dia mufrad muannas. Maftuhatun. Pintu-pintu dibuka. Kalau kita tersalah buat al-babu maftuhatun, dah dikira satu kesalahan. Okey, cantik. Ni nota untuk isim alat tadi ya. Isim alat tadi ya. Mim mif'alun, mif'alatun dan fa'alatun. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan berikutnya. Kita ada al-masdar lil fi'li thulathi al-mazid ala wazni ifti'al. Ni katalah tak ada tajuk ni. Dari mana kita kenal ifti'al ni masdar? Dari mana kita kenal dia adalah masdar? Bagaimana kita dah baca tadi. Siapa nak beritahu? Ifti'al. Dari mana kita kenal ini masdar kalau tidak dinyatakan masdar di awal ayat? Siapa nak beritahu? Siapa nak beritahu? Ada alif. Ada alif. Alif di awal dan alif sebelum akhir lah. Ada alif di awal dan alif sebelum akhir. Itu tanda, oh ni masdar ni. Ada alif di awal dan alif sebelum akhir. Okey. Baik, contoh. Ijtima'an. Tadi sama Yeah. contoh tadi terlupa. Ijtima'an. Ini contoh nota isim maf'ul. Maf'ulun mim dhammah ain fathah tadi. Okey, oleh kerana kita dah buat yang mana tadi? Yang negeri mana tadi? Negeri Perak ya? Ijtima'an. Okey. Perak.
Mana perak? Okey, jadi kita guna ijtima'an. Ijtima'an. Contoh ayat sama. Apa tadi? Ijtama'a at-tullabu. Ada fil qa'ah ke tadi? Tak ingat dah Ustaz. Ada Ya, ya? Fil qa'ati ijtima'an. Okey, cantik. Sama dengan yang tadi, wazannya ada ijtima'an di akhir ayat. Dan kita pastikan ada alif sebab kita nak baca tanwin mansub ijtima'an. Okey, soalan yang terakhir untuk negeri Sabah. Kita dah hampir 10.30. Malam ni Ustaz terpaksa tarik sikit sebab kita nak tengok soalan yang tidak ada tajuk. Boleh sambung sikit lebih daripada Boleh. 10.30. Okey. Ustaz dah 2 malam Ustaz berhenti 10.30. Malas nak melangkaui 10.30. Tapi malam ni rasanya kena lebih sikit sebab kita nak tengok soalan yang tidak ada tajuk. Sebagaimana yang ni ada tajuk. Okey, ismul fa'il ala wazni mustaf'ilani. Kita kenal dari mana? Mustaf'ilani adalah isim fa'il. Ada mim. Ada mim berbaris hadapan. Satu lagi tanda dia. Satu lagi tanda dia. Apa tanda dia? Kita dah jumpa mim berbaris hadapan. Satu lagi? Ain. Ain berbaris Bawah. Ain baris bawah. Itu tanda dia. Kalau isim maf'ul, mim baris hadapan, ain baris atas. Isim fa'il, mim dhammah, ain kasrah. Itu tanda dia. Contoh notanya yang ni. Tu. Kalau fi'il 3 huruf, fa'ilun, fi'il mazid, mim dhammah, ain kasrah. Okey. Kita jawab soalannya, ismul fa'il ala wazni mustaf'ilani. Fi'il madhi dia apa ni? Mustaf'ilani. Apa fi'il madhi? Mustaf'ilun. Fi'il madhinya istaf'ala. Istaf'ala. Mustaf'ilun tu dah isim fa'il dia. Istaf'ala. Istaf'ala maka dia jadi mustaf'ilun. Kita tambah mim baris depan, ainnya kita letak baris bawah. Istaf'ala mustaf'ilun. Alif nun ni tanda apa? 2 orang. Dua orang. 2 orang. Mana kita kena buat contoh isim fa'il muzakkar, musanna, muzakkar. Okey, contohnya mustaf'ilani. Istaf'ala. Mustakhdiman. Okey, mustakhdimani. 2 orang pengguna. Mustakhdimani. Contoh ayat? Yastakhdimu al-mustakhdimani al-hasub. Taib, yastakhdimu al-mustakhdimani al-hasub. Okey, jadi kita ada ni cara ramai pelajar isim fa'ilnya dia tak berapa tahu nak guna cara. Senang, dia guna jumlah fi'liyah sebagaimana biasa. Buang fa'il yang biasa tu letak isim fa'il. Gantikan dia di tempat tu. Okey, yastakhdimu al-mustakhdimani al-hasub. 2 orang pengguna lelaki itu menggunakan komputer. Okey, alhamdulillah selesai kita soalan Sabah. Cantik soalannya. Baik, kita ambil masa sikit sambung satu soalan lagi, SBP. SBP ni soalan dia. Soalan yang hanya ada wazan sahaja. Nampak tak? Ni soalan tahun lepas macam ni. Tahun 2024 dan 2021 soalan bentuk ni. Soalan yang tidak ada tajuk. Yang ini soalan mencabar. Harap tak keluar lagi lah tahun ni. Pasal tahun lepas baru keluar. Ni apa soalan? Ustaz, mau salin? Oh, nak salin nanti kejap. Nak salin yang mana? Atas tadi ya? Okey. Kita tunggu kejap. Tak apa. Esok cuti. Esok cuti. Dah siap beritahu. Apa ni nama? Ni Nova. Nova ni nama apa? Nama telefon ke apa? Nak salin yang mana tu? Nanti yang ini saya akan upload dalam Telegram. Boleh tengok dalam Telegram. Contoh jawapan yang kita bincang ni. Nanti Ustaz upload sekali dengan video dia lah. Rakaman kelas kita ni. Dan kertas yang kita jawab ni saya akan upload balik. Kalau tak sempat salin. Okey, dah siap? Siap dah. Okey. Baik.
Kita terus ke SBP. Hati mithalan, soalan sama je, bawakan contoh. Min likulli waznin min al-auzan al-atiyah thumma dha'ahu fi jumlatin mufidah. Bina ayat lengkap. Okey, kita ada yang pertama fa'ala. Ini tajuk mana daripada 5 tajuk? Kita ada fi'il mujarrad mazid, kita ada isim fa'il, isim maf'ul, isim alat dan masdar. Ini tajuk mana? Rasa majrur. Ha? Masdar. Masdar. Ha, ada tak masdar tadi? Wazan yang sama dengan ni. Si maf'ul. Ha? Okey. Tak ada. Tak boleh kata masdar lah. Sebab ni ada sabdu. Kalau Fi'il yang mudhari'. fi'il mudhari' kena ada alif, kena ada ta, kena ada ya, kena ada nun di awal. Fi'il madi. Acca. Betul ke fi'il madi? Betul. Bas. Fi'il tu betul dah. Fi'il amar macam mana fi'il amar? Boleh tak? Fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Kalau mazid, okey betul. Fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Mana fi'il 4 huruf lah. Okey. Fi'il madi ke fi'il amar? Ustaz nak tanya lagi satu. Fi'il madi tu betul lah. Sebab fa-nya baris atas. Ini fi'il madi ke fi'il amar? Ada orang kata fi'il amar. Okey, dah semakin seronok. Okey, nak kenal dia fi'il madi atau fi'il amar, tengok ainnya. Selain daripada tengok lam, oleh kerana lam tak ada baris, kita tengok di ain. Sebab tu Ustaz kata wazan fi'il mujarrad mazid, kena pastikan kita baca madi mudhari' amarnya. Takut jumpa soalan macam ni lah. Kalau wazan ni fa'ala yufa'ilu, fi'il amarnya ainnya kasrah, fa'il. Sebab mudhari'nya fa'ala yufa'i, maka fi'il amarnya fa'il. Jadi ain kalau baris atas confirm dia fi'il madi. Kalau ainnya baris bawah, itu adalah fi'il amar walaupun lamnya tak diletak baris. Jadi kalau dia belakang ni letak baris atas, confirm itu fi'il madi. Kalau letak baris mati, ainnya akan jadi kasrah, fa'il. Itu fi'il amar. Boleh? Jadi siapa yang belum kuasai baris-baris ni, tolong tengok balik nota tu, baca madi mudhari' amar ke semua 7 wazan. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Mana kalau ain baris atas ni confirm itu fi'il madi. Okey. Seterusnya, contoh. Rattaba, menyusun. Okey, rattaba. Okey. Contoh ayat. Yurattibu. Rattaba. Jangan buat yang lain. Rattaba. Rattaba. At-tullabu. Al-kutuba. At-tullabu. Kenapa guna tulab tak guna seorang? Al-kutuba. Okey, tapi kalau tak salah tak apa. Kalau tak yakin, gunakanlah mufrad. Sebab mufrad selamat. Rattaba at-talibu, senang. Rattaba at-talibu al-kutuba. Kalau tak tahu al-kutuba, al-kitab pun tak apa. Selamat. Jadi kita guna mufrad. Pelajar itu menyusun buku. Okey, jadi kita dah ada rattaba. Alhamdulillah. Tajuk yang pertama, tajuk fi'il mujarrad dan mazid. Dan Ustaz boleh ajar i'rab tak? Saya lemah i'rab. Okey. InsyaAllah siri i'rab. InsyaAllah. Hari ni kita siri soalan jim. Kita ikut topikal. Hari ni soalan jim. Jadi kita khusus hanya sorfun malam ni. Sebab sebelum ni kita dah buat bentuk set soalan. Kita dah buat bincang 3 negeri. Kita bincang awal dahulu Kedah, kemudian Selangor dan Johor. Itu soalan, semua soalan. Bermula dari soalan awal sampailah karangan pendek. Cuma malam ni kita bincang untuk jim. Tapi boleh je kalau nak i'rab, esok kita skip yang lain, kita bincang i'rab. Boleh? Esok tak boleh janji. Kalau ada ruang. Amira duduk asrama ke duduk rumah? Oh. Bergantung kepada malam Ustaz free. Kalau Ustaz free, Ustaz akan maklum. Petang biasanya Ustaz maklum. Macam hari ni kan. Semalam Ustaz kata hari ni tak ada, esok ada. Jadi Ustaz buat kelas hari-hari ke?
Bukan hari-hari, kalau Ustaz ada ruang. Ustaz ada free, Ustaz, biasanya petang Ustaz maklum. Orang Mira duduk asrama. Okey, kita forward bincang Arab. Mungkin esok malam apa ya? Esok malam Isnin. Rasanya kalau Ustaz tak ada ke mana, Ustaz, kita boleh buat esok. Kita kejar musim ada pelajar-pelajar asrama ada di rumah. InsyaAllah lah. Esok kita skip soalan lain, kita buat Arab sahaja. Boleh? Ustaz buatlah kelas lama sikit. Tengah malam. Paling lewat pukul 11. Tak boleh lewat. Orang tua tak boleh tidur lewat. Ustaz Okey. ajar kelas lah. Alhamdulillah. Kalau faham, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat insyaAllah. Esok ada ke? InsyaAllah kita cuba. Kalau Ustaz free, Ustaz akan buat esok. Dan kita akan penuhi hasrat Amira untuk Arab. Kita ambil semua soalan Arab untuk semua tajuk. Boleh? Okey, kita habiskan dulu yang malam ni. Okey. Rattaba. Kemudian kita pergi ke soalan berikutnya. Soalan berikutnya ifti'al. Okey, nampak tak tajuk apa ni? Siapa nampak tajuk apa ni? Masdar. Masdar, alhamdulillah. Dah nampak ya, alif di awal, alif sebelum akhir. Kebetulan wazannya sama dengan yang tadi. Maka kita buat sama je lah. Apa tadi? Ijtima. Berhimpun atau perhimpunan. Okey. Contoh ayatnya, Sufyan dah hilang. Sufyan pergi tandas tak balik-balik ke? Saya tadi ya. Ada. Abang kata ada Sufyan apa? Tak ada gambar Sufyan? Ijtama'a at-tullabu. Apa tadi? Filqa'ati ya? Di dewan. Kita ambil ayat sama sini. Ijtima'an. Sebab tu siapa rajin buat latihan, dia akan makin senang jawab soalan. Dia latihan kena banyak. Ijtama'a at-tullabu fil qa'ati ijtima'an. Jadi kita ada ijtima'an di akhir, di awalnya fi'ilnya. Okey, seterusnya kita ada mustaf'ilani pun sama dengan tadi. Tajuk apa ni? Isim fa'il. Isim fa'il. Mim dhammah ain kasrah. Mim dhammah ain kasrah. Dan wazannya istaf'ala. Apa tadi contoh? Mustakhdimani, pengguna. Negeri lain pun soalan sama sebiji ni. Wah, dahsyat ni. Kalau wazan sama, biasa ni sampai bilangan pun sama. Musanna. Mustakhdimani. Contoh ayat tadi, istakhdama ke tadi? Istakhdama al-mustakhdimani al-hasu, komputer. Dua orang pengguna itu menggunakan komputer. Alhamdulillah. Okey, kita ada al-mustakhdimani. Kemudian yang keempat kita ada yufa'ilu. Ni tajuk apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Oh, ada dua soalan fi'il dalam SBP ni. Biasanya kita akan jumpa kelima-lima tajuk. Maknanya dalam soalan SBP ni ada satu tajuk yang tak ditanya lah ni. Sebab ada dua fi'il. Soalan satu tadi fa'ala, fi'il. Soalan 4 pun fi'il. Mana akan ada satu tajuk yang hilang. Nanti kita tengok tajuk apa yang hilang. Mana ni wazan fa'ala yufa'ilu. Sebab ada ya di awal ni. Memang itulah bacaannya. Tak boleh nak baca dengan cara lain lah. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Fi'il amarnya. Okey, contoh. Fa'ala. Yuhafizu. Yuhafizu. Hafadha. Yuhafizu. Menjaga. Cuma yuhafizu hati-hati. Sebab ini fi'il ta'biri. Kena ada apa? Ala. Kena pastikan ada ala. Okey, contohnya. Yuhafizu al-harisu ala al-hadiqah. Baik, yuhafizu al-harisu ala al-hadiqah. Jaga taman. Ni pagat taman. Yuhafizu al-harisu ala al-hadiqah. Jadi ayat ni perlu kepada ala. Kena hati-hatilah kalau nak guna yuhafizu.
pastikan ada alan. Dia tak boleh dipisahkan dengan yuhafizu yang kita panggil dengan fi'il ta'biri. Okey. Kemudian soal al-khamis, maf'ulatun. Sama juga dengan tadi. Tajuk apa? Tajuk apa tadi? Maf'ulatun. Maf'ul. Isim maf'ul. Cuma dia nak mu'annas. Tadi contoh kita apa tadi? Maftuhatun ya. Maftuhatun. Dibuka. Maftuhatun. Contoh ayat apa tadi? Al-abwab. Maftuh. Al-abwabu maftuhatun. Pintu-pintu. Kalau tak nak guna jamak taksir, cari yang isimnya mufrad. Contohnya jendela. Apa jendela? Siapa ingat jendela? Kereta pun tak apa. Kereta dibuka. Boleh je. Kipas ke? Kipas apa kipas? Contohnya apa? Jendela. An-nafizatu. An-nafizatu. Maftuhatun. Boleh. Okey. Selesai kita untuk negeri SBP. Tajuk apa yang tak ada? Siapa perasan? Tajuk apa yang tak ada? Dalam soalan SBP. Sebab dia ada dua soalan fi'il. Isim? Isim alat tak ada. Yalah, sebab ada dua soalan fi'il, maka isim alatnya hilang. Tapi tak apalah, kita dah jumpa soalan isim alat tadi. Okey. Kita nak pergi satu lagi? Boleh Ustaz? Okey. Boleh Ustaz. Boleh. Kita terus je lah sikit lagi. Sebab kita ada bekalan soalan. Kita tambah SBP tadi ya. Tapi paling lewat pukul 11. Ustaz akan berhenti pukul 11. Melaka. Hati misalan. Thumma da'ahu fi jumlatin mufidah. Bawakan contoh dan letakkannya dalam ayat lengkap. Soalannya sama dah. Al-masdar ala wazni isti'al lagi. Wah. Famous betul isti'al ni. Mesti dia orang ni buat analisa ni. Okey, contoh apa tadi? Dah kat 3 kali tadi tu. Ada tak perkataan lain? Contohnya ihtiram. Ihtiram. Ihtiraman. Okey, siapa nak buat ayat ihtiraman? Menghormati. Yahtarimu. At-tullabu. Al-muallimah. Ihtiraman. Al-muallimah. Wah. Ihtiraman. Al-muallimah ya? Ihtiraman. Okey. Sofiyah suka guna at-tullab ya. Ihtiraman. Yahtarimu at-tullabu al-muallimata ihtiraman. Pelajar-pelajar menghormati guru. Guru tak ada masalah nak buat muannas ke muzakkar ke tak apa. Tapi kalau tak yakin, takut salah buat muzakkar lah. Okey. Baik, cantik, kita ada fi'ilnya. Tak apa mudhari' sebab yang dia naknya masdar. Jadi kita guna fi'il mana-mana pun tak apa. Yang penting ada masdar. Wah. Baik. Ada orang duk makan ke tu? Soal al-thani. Al-fi'lu al-madhi ala wazni istaf'alat. Okey, fi'il 6 huruf tapi ada ta di akhir, maknanya kena mu'annas. Contoh ayat. Contoh istaf'alat. Siapa nak bagi? Istaf'alat. Tadi dah ada istaf'ala tadi ya. Tapi lain sikit ya. Tak lupa lah. Siapa nak bagi contoh? Istaf'alat. Okey, Amira bagi apa tu? Istakhrajat. Boleh istakhrajat. Okey, istakhrajat. Cuma pastikan ayatnya muannas. Apa contoh? Istakhrajat. Apa contoh ayatnya? Mengeluarkan. Apa contoh? Siapa nak bagi? Siapa boleh bagi contoh? Cepat. Istakhrajat. Mengeluarkan. Istakhrajat at-talibatu al-kitab. Okey. Istakhrajat at-talibatu al-kitaba.
Al-kitab. Pelajar perempuan itu mengeluarkan buku. Minal haqibah contohnya. Okay, kita ada istakhrajat dan fa'ilnya mu'annas. Alhamdulillah. Seterusnya, soalan yang kedua. Ismul fa'il ala wazni mufa'iluna. Ni wazan apa fa'il madi dia? Kalau tak nampak, tutup dulu mim tu. Nampak tak fa'il madi dia apa? Apa fa'il madi dia? Sebab kita nak cari contoh, kena nampak fa'il madi baru senang nak cari contoh. Wazan, tutup mim, tutup waw nun di akhir tu. Nampak dah fa'il madi dia. Apa fa'il madi dia? Kalau fa'ala. Fa'ala. Tutup mim, tutup waw nun. Nampak dah fa'ain lam ada sabdu maknanya fa'ala. Okey, fa'ala. Siap bagi contoh dah Amira. Amira bagi contoh fa'ala makna rattaba akan jadi murattibu. Penyusun. Okey, kita ada murattibuna jamak muzakkar. Okey, contoh ayat. Istakhrajat Zainab al-kitab. Okey, boleh. Istakhrajat Zainabu al-kitab. Bagi contoh yang kedua tadi. Contoh istakhrajat tadi. Terima kasih. Okey. Yurattibu al-murattibuna al-kitab. Okey, yurattibu al-murattibuna. Dalam periksa sabdu kena rajin tulis ya. Yurattibu al-murattibuna al-kitab. Sebabnya kalau dalam wazan ni, kalau tak ditulis, kemungkinan tak dapat markah terus pun ada. Bergantung kepada situasi semasa. Kalau tahun tu dia nak straight, siapa yang tak tulis sabdu akan dikira salah. Itu tahun apa ni, orang Kelantan kata backing sikit. Kalau tahun baik dia kata tak apalah, kita pun kira sebagai satu kesalahan. Tapi untuk wazan dia strict sikit. Biasanya kalau tak ada sabdu akan dipotong markah. Jadi hati-hati untuk wazan. Lupa nak pesan tadi. Wazan kepala hamzah kena pastikan ditulis. Jangan anggap benda kecil. Yurattibu al-murattibuna al-kitab. Penyusun itu menyusun buku. Alhamdulillah. Soalan rabi' fi'lul amri ala wazni fa'il. Cuba lihat ni. Kalau tak ada ni, kita dapat cam dari mana dia adalah fi'il amar untuk fa'il. Dari mana kita kenal dia fi'il amar? Hujung dia. Lam dia baris mati, ainnya baris bawah. Kalau fi'il madi fa'ala. Ain baris atas, lam baris atas. Jadi kalau ada salah satu kita dah boleh kenal lah. Kalau fi'il amar, ainnya baris bawah, itu pun tanda dia fi'il amar. Sebab fi'il madi, ainnya baris atas. Dan lam. Kalau lam, mati. Okey, fa'il. Okey, contoh ayat. Fa'il. Ya. Apa tu? Tak dengar. Syahid. Okey, lihatlah. Saksikanlah. Tontonlah. Ini ramai calon terlupa. Biasanya apabila dia bawa contoh, okey lagi. Tiba-tiba bina ayat menggunakan ayat biasa. Kalau guna ayat biasa bukan fi'il amar lah tu. Itu dah jadi fi'il madhi. Hati-hati untuk fi'il amar. Contoh? Syahid at-tilfaz ya Ahmad. Okey, syahid at-tilfaza ya Ahmadu. Okey, Ahmad pastikan ada kepala hamzahnya. Syahid at-tilfaz ya Ahmad. Wahai Ahmad, tontonlah TV. Baik betul ni. Ni ayah ke mak suruh ni? Syahid. Kena buat ayat dialog untuk fi'il amar. Kena hati-hati. Kalau nak jelas lagi, Ahmad ni letak depan. Letak di awal ayat. Ya Ahmad, syahid at-tilfaz. Ahmad, tonton TV. Okey. Ataupun syahid al-muhadarah. Tu, lihat ceramah. Okey. Seterusnya kita dah nak habis masa dah. Al-fi'lu al-mudhari' ala wazni tuf'ilu. Fi'il mudhari' wazan tuf'ilu. Kalau ta ni baris hadapan ni wazan apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia wazan apa? Siapa nampak fi'il madinya apa wazannya? Ustaz letak lagi baris supaya nampak.
Fa'ala. Kalau fa'ala dia tak jadi tuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Tuf'ilu. Tafa'ala. Tafa'ala lagi-lagilah makin kurang. Dia fi'il mudhari' makin banyak. Okey. Tipsnya tutup, buang ta. Boleh baca tak? Af'ala. Kalau tak boleh baca maknanya ada alif atau hamzah. Yang untuk fi'il 4 huruf kita ada hamzah sahaja. Maknanya kita kena letak alif baru boleh baca. Maknanya fi'il madinya adalah af'ala. Jadi sebab tu Ustaz kata kena baca madi, mudhari', amar. Af'ala yuf'ilu af'il. Af'ala yuf'ilu af'il. Jadi kalau kita buang huruf mudhari' tu, fa-nya mati maknanya tandanya ada alif di awal tu. Kalau fi'il 5 huruf alif, 6 huruf alif. Kalau 4 huruf maknanya hamzah lah tu di awalnya. Boleh? Itu tips. Kalau tak ingat dia punya bacaan wazan dia. Kalau nampak tuf'ilu, kita tutup ta, tak boleh baca, maknanya ada alif di awal. Maknanya fi'il madinya af'ala yuf'ilu. Contohnya? Tukrimu. Tukrimu. Akrama yukrimu tukrimu. Memuliakan. Okey, contoh ayat. Tukrimu atau libatu al-muallimata. Tukrimu al-muallimah pula dah Ustaz tulis. At-talibah. Tukrimu at-talibatu al-muallimata. Okey, cantik. Tukrimu at-talibatu al-muallimata. Kita ada fi'il mudhari'nya. Fa'ilnya mu'annas sebab ta. Dan maf'ulun bih ada. Maf'ulun bih tak semestinya mu'annas. Nak buat mu'allim pun tak apa. Tapi tak menjadi kesalahan kalau nak buat mu'annas. Yang pentingnya ayat tidak ada kesalahan. Okey, alhamdulillah. Selesai kita. Saya rasa kita berhenti setakat ni lah. Dah hampir jam 11. Ada soalan. Ustaz ada dah kau nota masdar dalam grup Telegram. Ustaz letak dalam ni tadi. Dalam awal tadi Ustaz letak. Ni. Mana tadi? Tu. Awal. Paling awal ni dia. Masdar. Cuma Ustaz tak letak untuk fi'il tadi. Ustaz letak teruslah semua. Ustaz letak fi'il mujarrad mazid Ustaz letak fi'il mujarrad mazid. Kalau dulu nota ni memang Ustaz letak dalam Telegram ni, siapa nak ambil je lah. Tapi tahun ni Ustaz tarik balik dah sebab dah jadi buku. Dah jadi buku. Dah tak ada nota ni dalam Telegram Ustaz. Tapi buku pun dah habis. Tahun depan baru cetak balik lah. Okey, kita cari soalan fi'il. Nak letak dekat mana fi'il? Nanti Ustaz upload video, Ustaz upload sekali dengan soalan ni. Fi'il, kita letak dekat fi'il tadi. Okey. InsyaAllah. Baik, tak ada soalan lagi? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tangguhkan dahulu. InsyaAllah kalau tak ada apa, Ustaz akan maklumkan petang esok lah. Kalau Ustaz ada lapang, kita buat kelas esok dan kita akan fokus, kita lompat ke soalan i'rab. Soalan i'rab. I'rab. Ustaz akan bagi contoh-contoh semua tajuk i'rab insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kita tangguhkan dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atau naltaqi insyaAllah gadan insyaAllah. Masyiatillah. Sama-sama. Sama bitaufiq. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bitaufiq wa tafawuq insyaAllah.
Terima kasih tak. Sama-sama. Sofian. Tahniah. Minggu ni ada kelas tak Sofian? Ke cuti? Tak ada tak. Cuti Tak ni? ada. Cuti dah Ustaz Nordin tengok jadual. Cuti. Tak ada ah. Mana